Hai semua, untuk video kali ni, jom ikut aku untuk jalan-jalan ke Kuala Terengganu untuk 3 hari 2 malam. Sampai je dekat Kuala Terengganu, tempat pertama yang kita orang lawat ialah Masjid Terapung. Selalunya tengok Masjid Terapung ni dekat dalam TV je kan. So bila tengok depan-depan, cantik gila weh, macam Taj Mahal. Lepas tu dalam air ni, dia memang air laut. So memang ada ikan dalam dia. Aku rasa ikan tu ikan todak. Sebab dia memanjang. Aku rasa lah ikan todak. Dan banyak orang bagi makan petang-petang macam ni. Masjid ni dia atas air dan yang paling cantik bila nampak reflection dia dalam air tu. Air tengah tenang, so kau boleh nampak bayangan masjid tu. Dia seakan-akan ada satu lagi masjid dekat bawah. Dan tempat ni bukan sekadar spot untuk kita bergambar, tapi tempat untuk kita pause kejap, tarik nafas dan hargai suasana yang sederhana tapi penuh makna. Sebelum kita gerak ke next location, mestilah selfie dulu. Background Masjid Terapung ni memang on point. Tak kira lah ambil dari jauh ke atau close up, semua nampak estetik. Guys, masa kat Terengganu ni, aku google. Lepas tu aku jumpa satu spot ni macam menarik. Atau aku rasa dia hidden spot. Lepas tu aku rasa yes, dia ni memang hidden spot. Macam aku cakap tadi, kalau aku google lepas tu jumpa tempat ni, tu aku dengar kat review tu ramai orang kata tempat ni macam jauh ke dalam lah apa semua. Dan bila aku datang sini, tempat ni memang hidden gem spot lah. Memang sangat cantik, sangat menarik. Korang tengok view dia Bayangkan duduk santai menghadap laut, angin pantai sepoi-sepoi, bunyi ombak datang dan pergi. Memang rasa relax terus. Tak kelang kabut, tak rushing. Semua orang datang sini nak chill, nak nikmati moment. Tempat ni ada kombinasi sempurna. Makanan sedap, view cantik, hati pun jadi tenang. Malam ni, kita orang lepak dekat dataran Shah Bandar. Tujuan sebenar kita orang Taman Panoramik. Dekat je, jalan kaki. Datang sini sebab nak tengok view jambatan angkat Kuala Terengganu waktu malam. Bila lampu jambatan ni dah on, memang cantik. Kebetulan pula ada pasar malam dengan food fest. So kita cuci-cuci mata je lah. Bawa makanan pun dah buat aku cukup happy. Angin malam tu memang sejuk. Suasana santai. Memang best lah lepak malam-malam dekat Kuala Terengganu. Malam tu aku makan dekat sini. Makanan dia memang sedap. Tapi sayanglah servis dia agak slow. Kan di Terengganu, kita jalan-jalan dekat Pasar Payang begitu. Jom. Sebelah pagi kita orang pergi sarapan dekat Pasar Payang. Dekat sini aku cari makanan yang aku selalu makan masa kecil dulu. Nasi impit dengan serunding ikan. Bila jumpa je terus rasa throwback. Memang penuh memori. Makanan tu semua aku beli dekat kedai yang aku panggil kedai Atuk Sayang. Kenapa? Sebab Atuk tu panggil semua customer dia sayang. Rasa macam pergi rumah dia pula. Dan sepanjang kita orang kat Kuala Terengganu, 3 kali kita orang repeat kedai Atuk Sayang. Tujuan sebenar kita orang datang Terengganu sebenarnya jeng. Nak beli keropok ikan je. Hebat tak alasan aku? Hasil tangkapan round pertama di Pasar Payang. First round baru. Datang jauh-jauh, mestilah balik dengan stok keropok. Kita orang nak pergi Pulau Kapas kat situ. Jom. Okay, kita orang nak pergi ke Pulau Kapas. Tapi kisahnya kita nak pergi Pulau Kapas ni tak dirancang. Jadi tak ada pakaian, tak ada selipar apa semua tak ada. So nasib baik ada pasar Bandar Marang. So kita shopping marang sikit lah kat sini.
Untuk ke Pulau Kapas ni sebenarnya sangat tak dirancang. So kita orang ke Pulau Kapas naik speedboat dari JT Marang. Dan rezeki kita orang je naik speedboat tu. Feeling dia terus macam private trip. Belum sampai pulau pun view dah cantik. Laut biru jernih, angin sepoi-sepoi. Excited gila nak pergi. Dah sampai Pulau Kapas, terus jatuh cinta. Pantai putih, air jernih, angin sepoi bahasa. Memang rasa macam private island. Nasib baik bawa bekal siap-siap. Kalau tak, aku rasa habis duit kat kedai makanan je. Dia ni mana? Macam ni. Dah basah seluar abang. Tengok tak ada apa-apa barang elektronik. Lepas settle lepak dan makan, aku mula jalan explore pulau ni. Jalan sikit pun dah nampak spot cantik-cantik. Pokok rendang, pasir putih, air jernih. Rasa macam nak tangkap semua frame jadi story sendiri. Datang Pulau Kapas ni masa off season, rasa macam kita orang book the whole island sebab tak ada orang. Setiap step ada kejutan kecil. Ada batu cantik nak diambil gambar. Ada ombak kecil nak high five kaki aku. Kadang-kadang berhenti sekejap, duduk kat pasir sambil dengar bunyi laut. Rasa macam dunia ni slow motion je. Tak sangka pulau kecil macam ni boleh bagi vibe chill dan happy gila. Sampai hati rasa ringan je. Lepas jalan explore pulau, aku cuba bagi ikan makan roti yang aku bawa dari JT. Terus datang ikan warna-warni dekat kaki. Ada yang berani, ada yang main jauh-jauh. Rasa macam ada private show dengan ikan ni. Sambil tengok ikan berebut-rebut roti, rasa seronok je. Macam kecil je dunia ni. Cuma ada aku, ikan dan isteri aku. Dah habis explore Pulau Kapas, semua momen best dah tersimpan dalam memori. Ikan dah kenyang makan roti. Aku pun puas hati bagi mereka show private. Tapi perut dah mula panggil balik. Ikan celup tepung semalam. Ranup kat luar, lembut kat dalam. Memang tak sabar nak repeat balik. Dah lah view cantik. So selepas seharian kita orang dekat Pulau Kapas, hampir seharian, penat gila. Tapi kita orang nak singgah Masjid Kristen sebab tempat dia cantik. Jom. Dari jauh, aku dah terpukau dengan seni bina masjid ni. Kaca dan struktur moden dia berkilau macam istana kristal. Masuk je, terus rasa wow. Seni bina moden tapi still rasa megah dan elegan. Tak kira kita jalan kat mana pun, setiap sudut cantik untuk bergambar. Macam masjid ni nak suruh kita buat mini photoshoot je. Memang spot perfect kalau nak combine architecture, cahaya dan view tepi laut dalam satu frame. Day 3 Kuala Terengganu, kita breakfast dekat Pasar Payang, kita shopping-shopping sikit. Lepas tu this is our last day here lah. So tengok kita gimana hari ni. Jom. Kita orang breakfast dulu kat kedai nasi padang. Sedap gila, terus kenyang. Lepas tu repeat singgah kedai Atuk Sayang. Kuih dia memang buat kita ulang-ulang je. Atuk tu panggil semua orang sayang. Sampai aku pun rasa sayang nak balik. Selepas kenyang, kita jalan-jalan explore bangunan sebelah. Tengok semua kedai dalam pasar. Warna-warni, meriah, macam nak borong je semua. Kita di Pasar Payang, kedai Pasar Payang 1.
Tadi kita dekat Pasar Payang, makan-makan, kamu sedap gila makanan dia. Lepas tu sekarang ni kita dekat kedai Pasar Payang 1 untuk kita tengok-tengok souvenir. Sebab ni memang besar gila, cantik tu. Payang apa nama dia? Payang Walk. Pasar kedai Payang. Pasar kedai Payang bukan. Laman Payang. Sebelum tinggalkan Kuala Terengganu, kita singgah kedai Mak Ngah Pak Ali. Keropok lekor dia memang sedap. TikTok. Dia balik, kita tak balik rumah lagi. Kita nak cari otak-otak dengan sata dekat Kemamang. Jom. Otak-otak sini lain gila. Ikan dia memang orang kata padu dengan kelapa. Solid lah, bukan hancur macam biasa. Rasa fresh dan unik bagi aku. Memang dekat Kemamang ni kita buat eksplorasi otak-otak dengan sata. Tengok mana sedap. Try satu-satu. Jom. Secara peribadinya, aku lebih suka otak-otak dengan sata kat kedai ni. Tapi family aku ada yang lebih suka kedai pertama tadi. Dekat lain-lain kan. Tapi bagi aku, dekat area sini, makanan dia memang padu, ikan dia fresh, perfect combo. Kita jumpa makanan baru. Dia bukan roti paung. Nama dia paung bikai. Mama. Dia ubi kayu kat luar, dalam tu ada ikan. Dia asap baik. Banyak itu dia. Sebabkan bau ubi kayu tu sedap, kita orang sampai borong lah semua tu sampai habis. Tapi berapa pieces dia tinggal sebenarnya. Last stop sebelum balik, kita orang singgah Telaga Simpul dekat Kemaman. Dulu masa kecil, aku selalu datang sini. Main dekat tepi telaga, penuh kenangan manis. Tapi sekarang tempat tak dijaga rapi, air pun tak berapa bersih. Tapi masih terasa nostalgia dekat setiap sudut. Serius, walaupun realiti lain, rasa macam sekejap je flashback zaman kanak-kanak. Momen yang buat hati hangat sebelum aku balik. Dan itulah perjalanan kami di Terengganu. Dari Pulau Kapas yang cantik, Pasar Payang yang meriah, sampai Telaga Simpul yang penuh nostalgia. Banyak kenangan manis, view yang memukau, memang puas hati setiap momen. Bye.